Komite 50 kg bawah 21 tahun wanita. Siapakah atlet yang saya maksudkan? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya dalam Jejak Atlet, juara kita, inspirasi kita. Sejak pelibatan dalam sukan karate, atlet ikon kita ini telah pun banyak menjuarai pingat di dalam dan luar negara. Walaupun secara tradisinya, sukan karate ini tidak dipromosikan untuk wanita, namun hari ini sudah ramai atlet karate wanita yang cemerlang di dalam sukan ini, termasuklah ikon kita Maduri Purvanesan. Berasal dari Pulau Pinang, Maduri sudah mula menyinar seawal usia belasan tahun lagi. Kejayaan demi kejayaan telah beliau rangkul. Namun, itu tidak bermakna noktah perjuangannya. Semangatnya semakin berkobar-kobar untuk terus berjaya dan membanggakan nama negara. Hai, saya Maduri Purvanesan. Saya merupakan mahasiswi di sebuah universiti tempatan dan saya juga atlet karate negara. From first day, Maduri attracted my eyes because good coach can see the good athletes, and we keep working hard because Maduri faced some situations during this time, but this time she is growing up slowly. But now we are prepare her for the high rank world class. Dari personality dia, as a karate athlete, as a sport woman. First dia masuk macam 16 tahun kot. Not sure, tak pasti, tapi 16 tahun masuk sekolah lagi. So sekarang dia sudah macam 25 lebih. So since dia dah berubah sangat, macam kanak-kanak dah masuk dewasa. So everything dah already change. Kenal Maduri ni dah lama kenal dan jumpa dia apabila saya sewaktu atlet 2019, Maduri dapat pingat emas di Sukan Si Philippines. Baiklah, inilah atlet ikon yang kita maksudkan, Wirawati Negara. Kita ada Maduri. Apa khabar Maduri? Baik, apa khabar? Baik. Terima kasih kerana sudi bersama kita dalam Jejak Atlet ni. Tapi sebelum tu, kita nak minta Maduri untuk perkenalkan diri Maduri dengan lebih dekat lagi. Nama saya Maduri Purvanesan. Saya merupakan atlet karate negara. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Sekarang saya bersambung belajar di Universiti Putra Malaysia. Umur saya adalah 25 tahun. Berapa lama dalam pasukan kebangsaan? 9 tahun. 9 tahun. Baiklah, Maduri, mesti ramai tertanya-tanya kenapa Maduri dalam banyak-banyak sukan tempur ini memilih karate sebagai bidang sukan. Saya memilih karate sebab saya minat seni bela diri dan saya berminat dalam tarian tradisional India iaitu Bharatanatyam masa umur 7 tahun. Masa tu saya dengan adik saya menyertai Bharatanatyam setahun je. Menarik. Maduri, adakah mak dan ayah Maduri merupakan atlet karate juga sebelum ni? Mak saya bukan atlet karate tetapi dulu masa kecil dia atlet olahraga. So dia berlatih olahraga. So mak saya dia nak kita orang pun jadi seorang atlet yang terkenal. So masa itu mak saya tidak dapat pergi sampai negara. So dia nak anak dia jadi wakil negara. Bermakna ibu inginkan anak-anak mewarisi dan nak tengok anak-anak dia berjaya untuk negara nanti. Sangat menarik. Okay, kita nak tahu juga macam mana dengan latihan. Kalau dulu latihan sebelum memasuki pasukan negara mungkin berbeza. Dan macam mana latihan daripada dulu, proses tu sampai sekarang?
latihan dulu semasa dengan coach saya, jurulatih saya di Pulau Pinang adalah berlatih secara bukan susah, tapi kita orang train Secara asas saja. ya, berlatih sungguh untuk wakil negara, untuk mewakili Sekolah Sukan Bukit Jalil. Itu adalah aim saya untuk mewakili sekolah dulu. Dan kita juga nak tahu siapa yang sebenarnya mengasah, yang nampak bakat Maduri ni dalam sukan karate. Masa 2015, saya menyertai pertandingan Kaskom di Pulau Pinang. Semasa tu Coach Andres, dia adalah jurulatih dekat national team. Dia nampak saya menyertai pertandingan itu. Beliau berkomunikasi dengan mak bapak saya, suruh saya berlatih di national team. So dia tengok bakat saya di pertandingan itu. Dan macam mana pula Maduri berminat tak bila dah cuba sukan karate ni? Lepas memenangi beberapa competition, beberapa pertandingan kelab di Pulau Pinang, di kelab-kelab yang kecil, saya dapat menang beberapa emas. Lepas memenangi emas, baru saya dapat minat dalam karate. Betul, emas itu sebenarnya memotivasikan Maduri, betul tak? Ya. Sebenarnya banyak lagi nak bersembang dengan Maduri ni. Anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Jejak Atlet, Juara Kita, Inspirasi kita. First dia start dari junior. Dari junior 2 tahun dia menang Asian Championship, dia menang Asia Tenggara, dia menang macam-macam competition. Then once dia enter senior, dia pernah pergi Olympic qualification, dia pernah menang SEA Games, dia pernah qualify untuk Asian Games. Untuk saya prestasi dia makin lama makin improve. Kadang-kadang setelah kita menang, negara-negara lain akan observe kita, kebolehan kita, kelemahan kita. So setelah Maduri menang 2019, dah mula atlet lain dah mula kenal dia, so mereka mula baca, so performance turun sedikit. Setelah 2019 saya datang balik sebagai jurulatih. Tahun lepas beliau dapat gangster dekat Sulawesi, so semakin meningkat dah. So tahun ni dia akan buat yang terbaik. And Alhamdulillah, we achieved our target, the golden medal for Asian Games for Muhammad Arif under 84. It was very big challenge for me and the team, and they are growing so fast. After 7 months, we achieved this. It's very good. Also, the other athletes, teammates of Arif, for example, Surya, Shamila, also Maduri, they are participating now in WKF Premier League K1. They are also achieved in this. So for me, as experienced in Karate World, they are a very good team. Sebarang kesilapan kecil dalam sukan karate ini boleh mengakibatkan kecederaan. Jadi, tumpuan, ketangkasan dan juga penggunaan teknik sangat penting dalam sukan ini. Baik, kita dah tengok Maduri menjalani latihan, memang nampak penat lah. Saya tengok pun penat. Penat ke Maduri? Ya, penat sangat. Kita tanya sikit je soalan untuk kongsikan dekat penonton. Baik, kita dah tengok tadi sesi latihan. Apa yang perlu ada sebenarnya pada seseorang untuk menjadi karateka? Apa yang paling penting adalah disiplin diri bagi saya. Kedua adalah apa-apa cabaran yang karateka melalui, kena tidak boleh berputus asa. Boleh nampak kerana saya ada tadi menyaksikan jurulatih macam mana beliau mengajar. Nampak memang tak akan bagi peluang langsung untuk berehat.
Baik, kita juga tahu Maduri dah lama dalam pasukan negara. Sekarang Maduri pun dah berumur 26 tahun kan. Jadi boleh tak kongsikan apa antara kejayaan pertama dan ataupun pingat trofi pertama yang Maduri menang? Kejayaan pertama saya akan cakap bila saya berumur 12 tahun di Ipoh Perak, pertandingan kelab. Itu adalah pertandingan pertama saya memenangi pingat emas. Pingat emas itulah yang membangkitkan semangat saya untuk jadi hari ini dekat sini. Wow, masa tu masih muda lagi Ya, umur saya 12. 12 tahun dah memenangi pingat emas. Baik, kita nak tahu juga mengenai proses latihan. Bila pergi ke kejohanan ataupun nak bersedia menghadapi sesuatu kejohanan, apa bentuk latihan? Mungkin daripada segi fizikal ataupun mental yang karateka buat? Untuk karateka, mental adalah paling penting, and coach, jurulatih kita orang akan fokus kepada sparring dan taktik kebanyakan. Kita akan buat 2 sesi, mental dengan fizikal. Ya, macam yang tadilah yang kita tengok latihan, nampak ada perlawanan sparring. Ya. Tak mustahil juga selama Maduri dalam pasukan negara ataupun sebelum menyertai pasukan negara. Ada tak apa-apa kecederaan yang Maduri alami? Sebelum pertandingan, saya tak pernah mengalami apa-apa kecederaan. Sekarang ni saya mengalami banyak kecederaan. Antaranya? Ankle sprain, concussion, and sekarang saya ada injury adductor tear. So, injury ni, kecederaan ini takkan patahkan semangat saya. Walaupun kita dah banyak kali berkorban untuk negara, ini adalah paling penting dan bersemangat untuk saya untuk proofkan kepada negara dan semua orang. Wow, sangat terinspirasi bukan saja saya tapi semestinya penonton di rumah juga, kerana boleh nampak dengan kecederaan tapi memberikan 100% komitmen beliau sebentar tadi. Okey, kita dah tengok Maduri sebagai seorang karateka negara sangat profesional, dan kita juga nak tengok bagaimana Maduri sebagai seorang pelajar juga. Teruskan bersama jejak atlet, Juara kita, inspirasi kita. Maduri bukan hanya menumpukan perhatian dalam sukan semata-mata. Bekas pelajar sekolah sukan Bukit Jalil ini juga merupakan seorang pelajar di universiti tempatan di dalam bidang komunikasi. Baginya, pelajaran menjadi satu titik memartabatkan diri. Kedua-duanya perlukan ketekunan, kerajinan dan pemikiran yang positif. Ini semua tidak akan mampu dicapai tanpa latihan, bimbingan dan kerjasama pasukan yang baik. Waktu tu saya pernah tengok Maduri dekat orang kata posisi yang macam paling bawah lah, menangis, hampir kemurungan. Lepas tu macam nak berputus asa jugalah untuk tak tak menyertai Sukan Sila pada tahun 2023. Tapi dengan semangat, orang kata semangat kental yang dia ada dalam diri tu, dia macam dia bawa pergi ke training dan dia mampu sampai membawa pulang pingat gangsa lah pada 2023 punya SEA Games. Dengan kecederaan, kalau ikutkan kecederaan tu 1 minggu sebelum SEA Games sebenarnya. First of all, I kenal dia pun dia macam soft-hearted, dia tak cakap banyak, diam-diam macam tu. Lepas tu dah kenal, dah close, dah perangai kita macam memang sama. So kita mindset semua sama,
inilah aktiviti pada masa lapang saya akan main badminton dengan kawan-kawan saya. Ya ke? Dekat sini? Ya. Jom kita jumpa kawan-kawan saya. Jom. Nampak penat Maduri baru habis main badminton Ya Kak. Lah, itu antara hobi Maduri lah. Baik Maduri, kita nak tanya Maduri, macam mana Maduri sebenarnya dalam jadual yang sangat sibuk boleh bahagikan masa antara sukan dan juga pelajaran? Selalunya saya akan membuat jadual untuk bersukan dan belajar. So kalau bertindih dalam sukan, saya akan bagi tahu coach saya untuk menggantikan latihan saya. Baik, kalau kita tengok Maduri seorang atlet karate tetapi memilih jurusan komunikasi. Karate dan komunikasi memang macam jauh berbeza. Kenapa pilih komunikasi? Saya memilih komunikasi sebab senior saya bagi tahu saya dalam jurusan ni ada banyak peluang pekerjaan. Once kita dah retire, dalam jurusan ni kita dapat banyak peluang pekerjaan di luar sana. Baik, kita tahu sebagai seorang atlet, kita dikatakan ada karier dah tak perlu bekerja, tapi untuk pelajaran pula. Adakah sangat penting kepada atlet bila dah berjaya sukan mestilah ada kerja? Tapi perlu ke pelajaran ni? Bagi saya, untuk seseorang atlet, pelajaran adalah yang paling penting untuk pengetahuan ilmu yang lebih baik sebagai seorang atlet. Baik, kalau kita dah tahu lepas habis tamat belajar ni, apakah perancangan Maduri? Terutamanya dalam sukan karate ni. Apa rancangan Maduri seterusnya? Rancangan saya adalah untuk menjadi seorang yang paling bagus dan terbaik bagi diri saya sendiri. Dan sekiranya atlet ni kita tahu takkanlah sampai bila-bila menjadi seorang atlet. Apakah perancangan Maduri selepas bergelar atlet kiranya untuk masa hadapan? Masa hadapan nanti saya akan menjadi mungkin saya akan menjadi seorang yang coach ataupun saya akan berterusan untuk support untuk atlet di luar sana. Apa yang saya boleh bagi dekat diorang, pengetahuan yang saya ada. Mungkin dalam bidang kejurulatihan juga ke? Yes. Kita tahu di luar sana ramai lagi sebenarnya generasi muda yang berminat untuk memasuki bidang karate ni. Apakah saranan ataupun pesanan Maduri kepada generasi baru ni? Bagi saya akan nasihat kepada orang luar, remaja muda untuk jangan takut untuk cuba sukan. Sukan adalah paling penting untuk seseorang. Sukan akan memberi banyak peluang pekerjaan, pelajaran untuk anda di luar sana nanti. Ya, dengar tu kata-kata daripada Maduri. Baik, apapun, terima kasih Maduri kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kami daripada Jejak Atlet semestinya akan sentiasa mendoakan Maduri. Semoga Maduri lebih berjaya dalam bidang yang disyukuri. Nanti lepas ni jadi juara lagi, boleh? Boleh. Baiklah anda semua, terima kasih bersama kami. Diharap apa yang dikongsikan oleh Maduri dapat memberikan sedikit sebanyak inspirasi kepada anda semua. Sehingga kita bertemu lagi dalam Jejak Atlet, juara kita, inspirasi kita. Bye! So untuk Maduri, saya berharap dia akan dari tahun lepas dah mula dapat peningkatan. Saya nak beliau boleh buat yang terbaik untuk tahun ini untuk dapatkan pingat emas untuk negara. Harapan saya Maduri akan buat terbaik dalam Asia sebab this year no the major game. So kita orang fokus on the championship saja, Asian Championship. Untuk kita orang yang itu yang besar untuk tahun ini. Untuk pasukan Malaysia dengan untuk Maduri, kita harap yang result yang baik. Dia seorang yang boleh dikatakan yang boleh lead kita orang punya group. Jadi saya jadikan dia sebagai satu idol sebab dia seorang senior dalam pasukan kami. Dan harapan saya adalah saya nak tengok dia lebih cermelang untuk next competition yang akan datang lah. Saya yakin yang dia mampu lakukan sebab sebelum ni dia dah buktikan pada tahun 2019 punya SEA Games. So dia adalah pemenang pingat emas juga pada SEA Games 2019.
Okay, untuk Madhuri, I harap dia untuk berjuang lagi dalam national team sebab I tahu dia boleh pergi next level, boleh pergi nanti World Championship. So, I harap dia buat yang terbaik untuk studies and also national team, and I always be there support untuk dia. Bukan mudah untuk berjaya dan tanpa usaha yang gigih, tidak mungkin untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Ketahanan mental dan kekuatan fizikal juga menjadi tunjang sesuatu kejayaan.